Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daripada video uh, Mufti Sahibus Samahah Dr. Asri Zainal Abidin tadi, ada 3 isu lah yang saya nak kupas. Yang pertama adalah isu perawat Melayu, di mana dalam hadis, dalam pembentangan tadi, dalam video tadi, Datuk Mufti ada bacakan hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu an. Hadis tu menyebutkan kami dulu telah melakukan ruqyah di zaman jahiliah. Bermaksud para sahabat ni dulu mereka adalah perawat. Mereka ada buat rawatan sebelum datangnya Islam. Mereka adalah perawat sebelum Islam. Di zaman jahiliah, sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam. Jadi lalu kami berkata, wahai Rasulullah, dia jumpa Rasulullah dan dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang hal ini, tentang ruqyah yang mereka amalkan ni? Nabi kata, bentangkanlah, tunjuklah, kan? Buatlah demonstration, aku dengar, aku cek, aku tapis ruqyah kamu ni. Tak mengapa kalau nak buat ruqyah selagi tidak mengandungi unsur syirik. Hadis ini dinilai sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi saya pernah tahun lepas dalam hujung tahun pertengahan tahun lepas macam tu, saya masuk dalam live TikTok WAJ ataupun kita panggil TikTok dia, nama ringkasan tu kepada Wakil Alam Jin. Nama yang kontroversi, yang dijadikan isu jugalah kerana penamaan tersebut. Mengatakan orang yang mereka lah yang melakukan khurafat dan syirik, kan? Manusia biasa pula mewakili alam jin. Macam itulah hujahnya mereka yang tak suka ni. Jadi ada seorang perawat TikTok juga daripada Kedah. Kalau saya boleh sebut namanya lah, tapi saya rasa tak perlulah saya sebut. Dan dia masuk dalam live tersebut. Dia ni dulu guna nama dia dan perawat Islam. Lepas tu bila dah banyak kali ditegur kaedah-kaedah dia tukar. Dia kata, dia mengakulah ni bukan kaedah rawatan Islam, dia kata. Jadi dia tukar jadi perawat Melayu. Dan ada juga perawat ruqyah syariah lain yang walaupun dah belajar ruqyah syariah, dia selalulah kata ini kaedah rawatan Melayu lama, kaedah warisan kita. Bodohlah orang yang tinggalkan kaedah Melayu lama ni. Dia maknanya dia convert daripada kaedah rawatan Melayu lama ni. Mostly macam yang perawat yang saya maksud tadi, katakan nama dia A. Perawat A tadi banyak guna silat, jurus-jurus. Yang seorang lagi ni pun ruqyah syariah dah masuk lah dan agak terkenal juga. Dia pun ada belajar silat, jadi dia adalah orang kata campur sikit-sikit lah dengan kaedah-kaedah Melayu lama ni. Jadi sebenarnya berdasarkan hadis yang Tuan Mufti baca tadi, iaitu bentangkan ruqyah kamu, kami dulu buat ruqyah ketika zaman jahiliah. Bermaksud wujudlah. Macam seakan-akan kita kata, kan, tak mai lagi Tok Guru Harudin, tak mai lagi pentaulihan PTNK, tak mai lagi. Dah ada perawat-perawat yang tak menggunakan Al-Quran tapi menggunakan jampi-jampi tertentu untuk membuat rawatan, terutama dalam bab-bab hal-hal mistik ni lah. Jadi kaedah lain yang diorang gunakan, bukan kaedah rawatan Islam. Ruqyah syariah, maksud kata syariah ni ruqyah yang Nabi bawa setelah datangnya Islam. Jadi sahabat-sahabat yang dulu bukan Islam, zaman jahiliah, mereka pun dah masuk Islam, mereka minta Nabi untuk cek. Sebab tu dia jumpa, kemudian Nabi kata, bentangkan kepada aku ruqyah kamu. Jadi sebenarnya itulah fungsi PTNK dan KKM suruh kita ambil pentaulihan daripada Jabatan Agama Islam. Fungsi dia, maksudnya kita, benda tu sangat bagus. Andai katalah
apa yang kita amalkan atau kita gunakan teknik-teknik kaedah-kaedah kita sebelum ni, ada benda yang syirik ke ataupun khurafat ke, tahayul ke, maka PTNK akan menapis. Benda yang tak boleh tu kita kena tinggalkan. Contoh kalau sahabat Auf bin Malik ni bagi tahu kata, kami baca macam ni, Nabi kata, yang ni tak boleh. Yang ni syirik. Dia orang kena tinggalkan. Jadi benda tu adalah tapisan lah. Kan? Kalau cek, benda ni Nabi kata okey, tak ada masalah walaupun bukan Al-Quran. Kan? Walaupun bukan daripada doa-doa yang Nabi baca. Tapi maksudnya bagus, maksudnya difahami. Jadi sangat Islam sangat membuka lah. Orang kata tidaklah begitu ketat. Maksud kata kita taklah menghalang keseluruhan. Kita hanya menjaga yang paling penting sekali, tauhid lah, akidah kita. Tak mau syirik. Pasal kita nak lawan syaitan ni, tentu dah mereka nak mensyirikkan kita lah. Itu pembatas segala amal kan. Kalau mati dalam keadaan syirik, kita memang tak masuk syurga dah. Jadi sangat penting kita menapis siapa-siapa yang ada belajar rawatan kaedah-kaedah rawatan selain daripada kaedah ruqyah syariah, kena belajar, pergi belajar ruqyah, kemudian ambil tauliah. Jadi sebab tu saya sendiri dalam live tersebut saya suggest lah kepada dia, saya kata ada kaedah perawat-perawat sebelum datangnya Islam ni ada, cuma mereka minta Nabi tolong bagi guide, tolong check mereka punya kaedah. Jadi bila Nabi dah check, tahulah. Jadi pilah ambil tauliah. Saya kata kat perawat A tu, pilah belajar ruqyah kemudian ambil tauliah. Mana-mana kaedah dia yang masih tidak syirik boleh diteruskan, tak ada masalah pun. Itu saya suggest lah. Jadi mana kalau ada jumpa kaedah-kaedah batil, ada beberapa saya ada ikuti live dia dan saya detect ada beberapa perkara yang agak batil, yang mana dia perlu tinggalkanlah hal tersebut. Jadi kena tinggalkanlah. Sebab dia membabitkan kesyirikan. Kalau bukan syirik besar pun mungkin syirik kecil. Jadi antara benda yang saya detect daripada dia adalah dia menafikan bahan-bahan yang dia guna, contoh besi kursani, yang buat cincin dan sebagainya. Jadi ada kayu, ada batu. Jadi benda-benda yang macam tu sebenarnya bercanggahan dengan Islam dari segi kita lihat keyakinan dia lah. Puncanya, kira ringkasnya, dalam Islam tidak meyakini benda, batu, kaca, besi ada kuasa tersendiri. Dalam Islam tak ada kuasa tersendiri. Yang ada adalah hanya sebab manfaat berlaku dengan izin Allah. Tapi bila dia kata, saya tak guna jin, saya tak guna khadam, tapi saya ambil manfaat, contoh besi ni dia dah ada tenaga aura dia tersendiri. Tenaga setiap dalam alam ni ada aura dia sendiri. Jadi bila percaya ada kuasa dia sendiri, itu dah melanggar prinsip tauhid. Jadi tauhid tu dah problem lah. Mungkin dia tak sedar lah pasal benda tu, tapi dia bukanlah orang yang tak pandai, dia orang cerdik punya orang. Jadi saya yakin kalau dia pergi belajar, dia boleh faham. Jadi pergilah belajar. Sebab apa salah? Dalam Quran, hadis ada sebut tak bahawa pokok-pokok ke kayu tertentu ke ada kuasa tertentu? Tak ada. Jadi dalil daripada Quran, daripada sunnah tak ada. Sebab dia berkaitan dengan hal ghaib. Kan? Nabi pula larang, SAW Nabi larang kita bergantung kepada benda untuk manfaat dan mengelak mudarat, yakni untuk perlindungan. Dan perkara tersebut sudah menyerupai tangkal. Ada orang ambil kayu kayu jenis-jenis tertentu, teras kemuni hitam ke apa ke, kemudian dia kaitkan dengan ada kuasa tertentu daripada kuasa alam. Jadi kuasa alam tu lah yang memberi pengaruh untuk menjauhkan jin. Itu dah jadi tangkal lah. Sebab kalau dalil daripada Al-Quran tak ada, Allah yang habaq pasal hal-hal ghaib ni melalui lisan Rasulullah, ulama tak ada bagi tahu. So kita kena tengok lah, kalau dah tak ada dalam dalil, ada tak kajian saintifik?
Ada tak dibuat kajian-kajian tentang dakwaan benda ni ada gelombang yang begini? Kemudian ada tak kajian kesan kepada kesihatan? Kebanyakannya setakat hari ni daripada dulu konon-konon ada gelang Esimizal lah, apa loket-loket gantung yang diorang jual, kebanyakannya adalah pseudoscience yang lebih ke arah kita panggil kesan dia lebih kepada placebo effect. Placebo effect ni boleh jadi selalunya akan jadi tunggangan lah kepada orang-orang yang nak menjual benda yang tak ada apa-apa tapi dijual dengan harga yang mahal. Sebab benda macam tu tak boleh diukur. Kalau diukur pun dengan kaedah yang tak betul, bukan kaedah saintifik yang sebenar. Pseudoscience ni adalah sains palsu, nampak bunyi macam sains tapi kaedah dia main rasa-rasa saja. Awak rasa tak gelombang ni? Awak boleh rasa tak? Saya boleh rasa. Kuatnya saya pun terpelanting. Itu main rasa-rasa. Itu bukan kaedah sains. Itu kaedah sains palsu, sains penipu. Jadi kepada perawat-perawat yang memang yang tak pernah belajar ruqyah syariah tapi dia rawat orang berkesan, saya cadangkan ikutilah kursus-kursus ruqyah syariah. Kalau hampa rasa jalan yang hampa bawa itu adalah jalan yang benar, hampa tak perlu risau. Teruskan dengan belajar kursus-kursus ruqyah syariah, ikut boleh soal jawab dengan guru-guru dalam ruqyah syariah. Kemudian ikhlaskan hatilah, doa, ya Allah aku nak dapatkan petunjuk. Aku bawa selama ni, aku ingatkan aku bawa selama ni untuk tolong orang lawan syaitan, tapi aku takut kalau aku dah termasuk atau dah terkena talbis iblis dan belitan syaitan, aku sangka aku buat benda baik, rupanya aku ditipu oleh syaitan. Jadi bentangkan ruqyah kamu, rawatan kamu. Dah ambil ruqyah syariah, dah faham, dah ikuti kelas, dah ikuti kursus, kemudian ambil pentaulihan PTNK. Dia kalau ikut saluran yang lebih baik sebenarnya ikut saluran Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing lah. Jadi pergilah ambil iShifa, dan kita pegawai-pegawai di Jabatan Agama Islam lah yang akan meneliti kaedah kamu, bagi tahu semua, dan dia akan bagi tahu ini problem. Jadi kita kena besar hati untuk tinggalkan perkara yang batil. Boleh bersoal jawab, tanya supaya kita boleh faham tentang apa yang menjadi masalah dalam kaedah yang kita amalkan sebelum ni.